Berita melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa hutang negara yang baru menurun daripada 100 bilion ringgit pada 2022 menjadi 92 bilion ringgit pada 2023 dan 77 bilion ringgit pada 2024 dan 77 bilion ringgit pada 2025. Saudara dan sedari, ini bukan bermakna hutang sedia ada berkurang. Apa yang berlaku ialah kerajaan hanya kurang berhutang baru setiap tahun. Bukannya membayar hutang lama. Hutang negara ini tetap meningkat tahun demi tahun. Saudara dan sedari, sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kerajaan Madani ini telah membuat hutang baru sebanyak 346 bilion ringgit yang menjadikan hutang terkumpul negara lebih 1.4 trilion ringgit. Ini bermakna setiap orang rakyat Malaysia termasuk bayi dan warga emas menanggung hutang lebih 40,000 ringgit seorang. Ini bukan angka kecil kerana hutang ini akan diwarisi oleh generasi akan datang. Saudara dan sedari, hutang yang tinggi juga akan mengurangkan ruang untuk kerajaan berbelanja untuk pembangunan pendidikan dan kesihatan, di mana pada tahun lepas sahaja kerajaan membayar lebih 50 bilion ringgit untuk faedah hutang, di mana wang ini boleh membina sekolah dan hospital untuk manfaat rakyat Malaysia. Apakah respon rakyat Malaysia?